Hai semua, selamat datang ke kupasan ringkas kita hari ni. Okey, saya memang sangat teruja nak bincangkan topik ni sebab ia sangat-sangat dekat dengan hati kita semua. Korang pernah tak rasa macam semua pintu dekat dunia ni dah tertutup rapat? Macam dah tak ada jalan langsung? Hari ni, kita akan bedah satu struktur amalan rohani, satu pelan tindakan yang memang terbukti berkesan untuk pecahkan kebuntuan duniawi tu. Dah bersedia nak fokus? Jom kita mula. Okey, kita terus lami topik ni. Berapa ramai antara kita yang pernah atau mungkin sekarang ni tengah bergelut dengan masalah kewangan? Rasa cemas, buntu, betul-betul tak nampak jalan keluar? Percayalah, ini satu tekanan yang sangat universal. Tapi macam mana kalau kupasan sumber kita hari ni mendedahkan ada satu pelan tindakan yang sangat berstruktur untuk kita betul-betul lepaskan diri dari jalan buntu ni? Ini peta perjalanan kita untuk kupasan hari ni. Kita akan tengok pengenalan kepada usaha langit, rutin ampoh sepertiga malam, kunci pembuka pintu rezeki, rahsia barakah dan syukur, kuasa istiqamah dan zikir, dan akhir sekali, jaminan mutlak jalan keluar. Kita akan ubah nasihat yang mungkin kedengaran abstrak sebelum ni kepada satu rutin harian yang sangat praktikal, langkah demi langkah. Okey, masuk ke bahagian pertama, pengenalan kepada usaha langit. So, poin paling penting kat sini ialah, ini bukan sekadar teori atau sembang kosong ya. Usaha langit ni sebenarnya satu bentuk pengabdian diri dan usaha yang sangat tersusun. Ia bersandarkan bukti kukuh daripada Al-Quran dan hadis sahih. Ia memang direka khas sebagai satu intervensi untuk siapa sahaja yang rasa hidup atau kewangan dorang tengah betul-betul stuck. Seterusnya, kita masuk ke bahagian kedua, rutin ampuh sepertiga malam. Mari kita tengok macam mana rutin ini bermula. Secara kronologinya, kita mula jauh di keheningan malam, lebih kurang pukul 3.30 pagi. Urutan amalan ni sangat spesifik tau. Kita mula dengan solat taubat, lepas tu tahajud, kemudian hajat dan kita tutup dengan witir. Menurut sumber kita, sepertiga malam ni lah fasa di mana doa paling pantas dimakbulkan. Kalau korang masih ragu-ragu, cuba dengar jaminan ni. Hadis riwayat Tirmizi menjelaskan yang solat malam ni bukan sekadar solat biasa. Ia adalah kebiasaan orang-orang soleh yang berfungsi membersihkan diri kita. Tabiat malam inilah yang sebenarnya akan menarik kita lebih dekat dengan bantuan ilahi, terutamanya masa kita sangat memerlukannya di siang hari nanti. Malah, untuk solat tahajud secara spesifik, Al-Quran ada menjanjikan maqaman mahmudah atau satu tempat yang terpuji. Dan yang menariknya, janji ni bukan cuma untuk akhirat tau. Ia secara langsung merangkumi kemuliaan dan kelancaran urusan korang dekat dunia ni juga. Boleh dikatakan ia jaminan mutlak untuk kebangkitan semula dari segala kepayahan harian kita. Okey, malam dah berlalu, pagi pun mula menjelma. Kita masuk ke bahagian ketiga. Kunci pembuka pintu rezeki. 1000 kali. Angka ni mungkin nampak besar kan? Tapi ia sangat-sangat kritikal. Ini sebenarnya adalah sasaran harian untuk istighfar. Sumber kita menegaskan yang kalau kita konsisten beristighfar pada jumlah ni, inilah kunci utamanya. Literally, tindakan paling efektif untuk mengumpil buka pintu-pintu rezeki yang selama ni tertutup rapat. Untuk buktinya, kita ada sandaran yang tak boleh disangkal langsung dari surah Nuh. Ayat ni secara direct menghubungkan perbuatan memohon ampun dengan ganjaran fizikal, hujan yang lebat dan harta yang melimpah ruah. Ia satu formula sebab dan akibat yang sangat straightforward. Istighfar berterusan sama dengan solusi kewangan. Mudah kan? Seterusnya, bahagian keempat, rahsia barakah dan syukur. Sekarang kita tengok pula macam mana nak bawa usaha langit ni ke dalam rutin siang kita. Pertama sekali, kita kena faham betul-betul apa itu barakah atau keberkatan. Barakah bermaksud kebaikan yang bertambah. Ramai antara kita suka ukur rezeki dengan tengok baki dalam akaun bank kan? Tapi konsep barakah ni mengubah terus metrik tu. Dengan membaca satu juzuk Al-Quran beserta tadabbur, iaitu faham dan hayati maksudnya, kita sedang menjemput kebaikan yang bertambah ni. Secara praktikalnya, duit yang sikit tiba-tiba jadi cukup. Dan masalah rumit kat tempat kerja, ajaibnya, jadi sangat mudah. Kaitan dia sangat jelas kalau kita tengok surah Sad ni. Ayat ni bagi tahu kita yang Al-Quran tu diturunkan penuh dengan keberkatan, memang khusus supaya kita tadabbur ayat-ayatnya. Jadi, refleksi mendalam terhadap Al-Quran ni lah pencetus utama yang akan bawa masuk barakah yang boleh mengubah hidup korang secara nyata. Okey, mari kita tengok satu lagi angka penting.
360. Ni bukan nombor sebarangan ya, ini adalah jumlah tepat sendi dalam tubuh manusia kita. Mengikut pesanan Nabi, setiap satu daripada 360 sendi ni sebenarnya menuntut sedekah dan kesyukuran setiap hari. Persoalannya, macam mana kita nak bayar cukai kesyukuran harian ni? Di sinilah solat duha main peranan yang sangat penting. Mari kita bandingkan dua pilihan ni. Berdasarkan sumber dari Sahih Muslim, konsisten buat duha 2 rakaat setiap hari adalah jauh-jauh lebih baik daripada kita buat 12 rakaat tapi seminggu sekali je. Kenapa? Sebab kewajipan bersyukur ke atas semua sendi tu adalah kewajipan harian. Rutin duha harian inilah yang akan pastikan perlindungan dan kecukupan rezeki tu sentiasa memayungi setiap hari bekerja kita. Kita teruskan ke bahagian kelima, kuasa istiqamah dan zikir. Kunci utama untuk fasa ni adalah istiqamah atau konsistensi. Kalau kita buat amalan ni secara tetap, walaupun cuma sedikit, kita sebenarnya tengah program semula otak kita untuk buang rasa bimbang. Surah Fussilat menjanjikan yang malaikat akan turun dan bagi kita ilham untuk jangan bimbang, yang mana ini terus sapu bersih stres kewangan kita sekarang. Dan jangan berduka cita yang mengunci jaminan jalan keluar untuk masa depan kita. Sangat memujuk hati kan? Selain daripada istiqamah tu, sumber kita juga sangat sarankan kita guna satu nama Allah yang spesifik bila kita berdepan dengan masalah jalan buntu ni. Nama tu ialah Ya Bari. Kenapa kena sebut Ya Bari? Ia bermaksud yang maha mengatur, merancang dan melepaskan. Ini satu strategi yang sangat jitu tau. Bila aliran keuangan korang tengah tersumbat teruk, korang panggil Al-Bari untuk tolong aturkan semula dan leraikan kekusutan tu. Ia ibarat satu doa atau zikir yang memang disasarkan tepat pada masalah yang korang hadapi. Akhir sekali, kita masuk ke bahagian ke-6, jaminan mutlak jalan keluar. So, apakah hasil akhirnya kalau kita betul-betul laksanakan plan tindakan usaha langit ni? Pendek kata, segala langkah dari malam bawa ke siang tadi, solat sepertiga malam, 1000 kali istighfar, bacaan Al-Quran dengan tadabbur dan konsisten solat duha, kesemuanya hanyalah mekanisme. Satu mekanisme untuk bina satu benda ni, takwa. Takwa inilah mata wang sebenar, currency yang korang guna untuk mendapatkan bantuan ilahi. Kita tutup perkongsian kita hari ini dengan satu jaminan mutlak dari surah At-Talaq. Bila usaha langit ni diamalkan dan takwa berjaya dicapai, jalan keluar tu dah jadi satu kepastian, bukan lagi tekaan. Rezeki korang akan datang merempuh dari arah yang tak terjangkau di akal langsung. Jadi, persoalan saya untuk korang hari ini, adakah korang nak terus duduk buntu mengharapkan usaha manusia semata-mata atau korang dah bersedia untuk mula mengetuk pintu langit malam ni?